Anda tanya lah, siapa yang tak ada hutang? Cuba tekan saya dekat dalam komen tu. Sebab even I sendiri pun ada hutang dengan bank. So hari ni I nak share teknik untuk you settlekan hutang dekat bank dengan cara yang lagi cepat daripada tempoh dalam you punya agreement tu. So basically kat luar sana ada 4 jenis teknik untuk settlekan hutang. Nombor 1, snowball, snowflake, avalanche dan debt consolidation. Tapi dalam video ni, I nak fokus pada teknik debt snowball. So ada 3 langkah yang you kena follow. First, you listkan semua hutang-hutang yang you ada. Second, you tulis kat situ berapa baki hutang yang tinggal dan you susunkan hutang-hutang ni daripada hutang yang paling sikit, yang paling kecil, dia punya balance kepada hutang yang paling besar. Last, you tulis sekali dia punya installment amount. Bila you dah list semua tu, you akan nampak table macam ni. Ini contoh lah ya. Ada personal loan, ada PTPTN dan juga ada car loan. So dalam teknik debt snowball ni, you akan gunakan duit lebihan yang you ada. Itulah lebih extra duit yang you kena commit untuk buat you punya penambahan ni cepat. RM100 sebulan je extra. And then you fokus pada personal loan sebab personal loan dia punya amount dalam table ni adalah yang paling sikit. And then you nampak you punya installment adalah RM300. You tambah RM100 extra tu. Bayar kepada you punya personal loan. So jadilah RM400 sebulan yang you kena bayar. Benda ni boleh memendekkan masa untuk habiskan hutang personal loan tu. Okay, tu nombor 1. Nombor 2 pula, bila personal loan tu dah habis bayar, dah settle, you janganlah pergi buat hutang baru. You ambil RM400 tu yang you dah save tiap-tiap bulan sebab personal loan punya hutang dah habis. You pergi tambah, you carry forward kepada pembayaran PTPTN. So instead of PTPTN, kalau ikut table, you bayar RM400 je. Tapi now, you kena bayar RM800 sebulan. Lepas hutang kedua, hutang PTPTN tu dah bayar, you ada duit lebihan sebanyak RM800. RM400 daripada yang settle personal loan tu, RM400 daripada yang PTPTN tu, tambah RM600 yang you memang dah kena bayar pun untuk bayar hutang kereta. So sebulan, you punya installment kereta bukan RM600 tapi dah jadi RM1,400. So you nampak tak? The effect of RM100 sebulan boleh jadi amount yang besar dan boleh pendekkan jangka masa semua hutang-hutang you. Kalau you tak percaya, you cuba dulu sebab inilah teknik yang dipanggil sebagai debt snowball. Dah terbukti ramai orang buat, ramai orang berjaya. Next, I nak share teknik debt consolidation, snowflakes dan juga avalanche. Cuba korang komen sikit mana satu korang nak dengar dulu.